Kan demam Dia semenjak cocok dengan saya tu jadi dia seorang. Lain pula dia punya ni sekarang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Alhamdulillah, muslimin muslimat kisah Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita malam ini dalam rangka pengajian kitab Aqidah Ummul Barahin oleh Syekh As-Sanusi Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Pengajian sebelum ini, alhamdulillah, kita telah khatam tentang hukum akal. Beserta dengan hukum akal itu ada hukum adat, ada hukum syar'i. Kita telah jelas satu persatu. Kemudian kita telah pun masuk di antara sifat 20 itu. Kita telah khatam sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. InsyaAllah malam ini kita terus pergi kepada sifat seterusnya, yang kelima, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Jadi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Berkata tuan pengarang kitab Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi manfaat ilmu kepada kita dengan ilmu-ilmu yang ada pada pengarang, bagi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi berkata tuan pengarang kitab, wa qiyamuhu ta'ala bi nafsihi ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin, wal wahdaniyah ay la thaniya lahu fi zatihi wala fi sifatih wala fi af'alih. Jadi kita tuan-tuan tak tahulah, tuan-tuan tengoklah. Lepas pada wujud, qidam, baqa, mukhalafah, masuk qiyamu ta'ala bi nafsi. Sebab kita ni lain-lain. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kita berada pada sifat salbiyah, yang mana mengikut kategorinya sifat 20 ni, sifat pertama al-wujud itu disebut sebagai sifat nafsiyah. Kalau ingat lagi, sifat nafsiyah ni adalah sifat Tok Guru sebut sifat bangsa kedirian, sifat yang merujuk kepada zat Tuhan. Allah wujud, Allah ada. Jadi ada itu dia tidak refer, tidak merujuk pada benda lain. Dan ada itu dia refer kepada zat Allah, pada diri Allah Ta'ala. Sebab itulah ulama simpulkan wujud itu sebagai sifat nafsiyah.
Kemudian 5 selepas itu qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu ta'ala wal wahdaniyah itu dipanggil sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni sifat hak bangsa tak ada. Madlul dia adamu syai'. Yakni contoh bila kita sebut apa? Botok. Botok itu nama kepada tak ada rambut lah. Telanjang, maka kita faham tak ada pakaian yang menutupi dia. Rongak, tak ada gigi. Begitulah. Mandul. Bila ditanya anak berapa orang, kata bini saya mandul. Yalah tahulah mandul berapa orang, aduk tanya lagi. Tak perlu tanya dah. Bila sebut mandul, maka nama kepada tak ada anak. Itu sifat salbiyah kalau refer kepada kita. Jadi sifat salbiyah ini sifat salab, sifat ternafinya perkara ataupun sifat yang tak layak bagi Allah. Bila sebut qidam, sedia ada, ertinya sedia ada, maknanya lain. Ingat tuan-tuan, dua perkara ini juga kena faham. Erti benda lain, makna benda lain. Erti itu terjemuh. Contoh qidam, ertinya sedia kala, sedia ada. Maknanya apa? Makna ni dalam bahasa Arab la yuqsadu bihi ataupun la yu'na bihi, yang dimaknakan dengannya. Makna qidam adalah nama kepada adamu awal, tidak ada permulaan. Itu maksud qidam. Maknanya tidak ada permulaan bagi Allah. Al-awwalu wal akhir, dialah zat yang awal, awal yang tidak ada permulaan. Adapun awal kita ni ada permulaan, akhir kita ni ada penghujung. Awal Allah tak ada bidayah, tak ada permulaan. Akhir dia tidak ada intiha, tidak ada penghujung. Itu dipanggil qadim zati. Jadi sifat salbiyah yang 5 itu dia adalah nama kepada ternafinya Allah Ta'ala daripada sifat-sifat yang tak layak bagi dia. Bila sebut qidam, ternafinya hadis bagi Allah Ta'ala. Bila sebut baqa, ternafinya ada penghujung, ada penutup bagi Allah Ta'ala. Bila sebut mukhalafah, ternafinya ada mumathalah, ada persamaan dengan Allah Ta'ala. Bila sebut qiyamu ta'ala binafsih, ternafinya Allah Ta'ala itu berhajat kepada makhluk dia. Dan terakhir sekali bila sebut wahdaniyah, ternafinya Allah Ta'ala daripada berbilang-bilang zat dia, sifat dia dan perbuatan af'al dia. Jadi kita pergi kepada qiyamu ta'ala binafsih, erti dia, terjemah dia apa? Berdiri Allah Ta'ala dengan diri sendiri. Kalau kita terjemah qiyamu, berdiri Allah Ta'ala dengan diri sendiri. Jadi terjemah saja, erti saja tak faham. Kita kena terangkan makna dia. Berdiri sini bukan makna berdiri saya duduk kemudian saya pun berdiri. Itu bukan maksud berdiri dengan Allah. Bukan maksud berdiri di situ. Berdiri di sini bermaksud adanya Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala itu dengan diri dia sendiri, dengan cara dia sendiri. Bukan berdiri dengan diri sendiri bermakna berdikari. Kena faham. Satu berdiri dengan diri sendiri, kita faham berdikari. Anak saya dah lepas PM ni dah pandai berdikari. Makna berdiri dengan diri sendiri. Tak ambil dah duit poket, tak ambil dah duit minyak motor dia. Semenjak lepas PM kerja McDonald ni, ya, dia dah pandai apa? Berdikari. Itu berdiri dengan diri sendiri itu maksud berdikari? Tak. Allah Ta'ala bukan macam tu. Jadi qiyamu ta'ala binafsih di sini, keberadaan Allah Ta'ala itu dengan cara, dengan diri dia sendiri. Dia terangkan lagi, maksud Allah Ta'ala ada dengan diri sendiri itu apa maksud dia? La yaftaqiru ila mahallin wala mukhassisin. Yakni keberadaan Allah Ta'ala itu dua sudut, dua perkara ni, dua bahagian ni. Pertama, la yaftaqiru ila mahal. Adanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat, kepada zat. Tempat di sini bukan tempat macam saya duduk ni, saya berhajat kepada kursi, bukan maksud tempat tu. Mahal di sini
berhajat kepada zat. Wala mukhassisin, dan adanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tukang jadikan dia, tidak berhajat kepada orang lain, zat lain yang menjadikan dia. Itu masuk qiyamu ta'ala binafsi, adanya Allah Ta'ala dengan diri sendiri. Jadi dua sudut tuan-tuan kena lihat sini. Pertamanya, la yaftaqir ila mahal, adanya Allah Ta'ala itu tidak berhajat, tidak berkehendak kepada tempat, kepada zat. Jadi nak fahamkan benda ni, kena tengok kepada makhluk. Kita ambil contoh masin dan garam, ataupun pedas dan cabai. Saya selalu bagi contoh ni. Masin dan garam. Jadi masin ni adalah arak. Arak, ingat lagi tak arak? Arak ni apa? Benda hak nak ada dia tak boleh berdiri sendiri. Nak ada dia kena tumpang zat lain. Manis ni tak boleh berada dengan diri sendiri, tak boleh ada dengan diri sendiri. Manis ni nak ada dia kena tumpang zat apa saya bagi sebut itu? Zat garam. Manis baru tumpang gula. Pedas baru tumpang cili. Jadi masin ni tak boleh ada dengan sendiri. Tak boleh ada dengan diri sendiri. Dia tak ada di udara kau boleh ambil lagu tu je. Dia mesti tumpang mana-mana zat. Hak dari segi adatnya, dia tumpang zat garam, dia tumpang zat apa lagi masin, kicap masin, dia tumpang zat kicap. Dia tak boleh bercerai tangga di antara masin dengan garam tadi, seperti mana tak boleh bercerai tangga di antara manis dengan gula. Itu maksud berhajat kepada tempat untuk dia ada tu, untuk dia berdiri tu. Dia tak boleh berdiri dengan diri sendiri. Dia kena berhajat, berkandak tumpang zat lain. Maka dengan sebab itulah kalau kita pergi kedai runcit, tak ada orang yang cerdik kata saya nak beli garam tapi nak masing-masing ya, buku asing. Ada macam tu? Tolong buku asing-asing masing-masing, garam masing. Kalau ada macam tu, tuan kedai kata kamu ni tak minum, tak makan ubat lagi ni. Balik makan ubat dulu. Ataupun pergi pasar malam, pasar pagi tu saya nak beli cabai tapi pedas dia tu pack asing lah. Cabai nak makan sini, pedas pack take away. Sebab apa? Masing tadi tak boleh berdiri dengan sendiri. Dia kena tumpang juga ke mana-mana. Sama ada zat garam, zat kicap, zat apa lagi yang masing. Celah hidung kita pun masing juga tu. Dia tumpang situ tu. Dia tak boleh berdiri sendiri. Dia terpaksa tumpang situ. Kau ada hak mana hidung? Kau cek tengok. Jadi la yaftakiru ila mahal ni nak bagi tahu Allah Ta'ala ni dia adalah zat yang tak berhajat kepada tempat. Dia bukannya seperti masin tadi, yang mana nak ada dia kena tumpang zat garam. Bukan jenis tu Allah Ta'ala ni. Bukan seperti manis, yang mana nak ada dia kena terpaksa tumpang zat gula. Bukan. Tiga benda ni saya bagi contoh selalunya. Dan bukan seperti mana zat, seperti mana pedas tadi, nak ada dia terpaksa tumpang cabai, cili, lada dan sebagainya. Itu maksud la yaftakiru ila mahal. Itu maksud berdirinya Allah Ta'ala dengan diri sendiri. Pertama, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat yang mana dia tumpang kepadanya. Pertama. Yang kedua, wala mukhassisin. Dan zat Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat yang menjadikan dia. Macam mana Allah nak berhajat kepada zat menjadikan dia? Dia sendiri dah mukhassis. Dia sendirilah zat yang menjadikan segala-galanya. Dialah khalik, dialah zat yang mencipta, dialah sani', zat yang membuat segalanya. Ya, al-badi', dialah zat yang mencipta segala sesuatu daripada tiada kepada ada. Ta'rif khalik apa? Definisi khalik, mencipta sesuatu daripada adam kepada tiada. Daripada tiada kepada ada. Bila misal campur contoh, Allah buat kita ni tanpa contoh.
Allah buat matahari tanpa sampel matahari. Allah buat bulan tanpa sampel bulan. Bumi tanpa sampel bumi. Sebab tu kita tak boleh gelar Khalik selain daripada Allah Ta'ala. Sebab selain daripada Allah Ta'ala, makhluk buat sesuatu itu mesti ada sampel. Ada dahulunya, ada orang pernah buat. Orang pernah buat dahulunya, maka dia tiru sampel tadi. Itu Khalik. Jadi tuan-tuan mempunyai kasih Allah Subhanahu Wa Taala, wala mukhassisin. Jadi kalau mari bab qiyamu ta'ala nafsi ni, kita kena tengok dua sudut. Sudut pertama, Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada tempat. Maknanya Allah Ta'ala bukan seperti mana arak yang berhajat kepada jisim, sifat yang berhajat kepada zat. Seperti mana arak sifat apa tadi? Masing yang berhajat kepada garam. Yang kedua, sudut yang kedua, wala mukhassisin. Allah Ta'ala itu juga bukan seperti garam tadi, yang mana nak ada dia berhajat kepada Allah. Garam nak ada dia berhajat kepada Allah, mencipta garam tadi. Cabai nak ada dia tak boleh ada sendiri, dia berhajat kepada Allah yang mencipta cabai tadi. Gula begitu juga. Gula begitu juga. Nak ada dia terpaksa berhajat kepada Allah yang mencipta dia. Dia tak boleh ada sendiri. Jadi sudut yang kedua ini, Allah Ta'ala bukan seperti, kalau ambil garam tadi, Allah Ta'ala bukan seperti zat garam itu yang mana nak ada dia berhajat kepada mukhassis. Mukhassis makna apa? Tukang yang nak jadi dia tu. Kerana Allah Ta'ala lah mukhassis, zat yang menjadikan segala-galanya. Dia nama kadang mukhassis, kadang muhdis. Istilah dia berbeza-beza mengikut konteks tertentu. Jadi dua sudut. Bila sebut qiyamu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala bukan seperti mana masing yang nak ada dia terpaksa tumpang zat garam. Bukan seperti garam yang nak ada dia terpaksa berhajat kepada mukhassis, tukang yang menjadikan dia. Dua perkara itu. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masing tadi dia terpaksa tumpang zat garam. Jadi masing dengan garam ni dia bergaduh, berkelahi. Garam kata, kamu ni naqis, kamu ni kurang. Kenapa kurang? Kamu ni cacat. Kenapa cacat? Kerana kamu tak boleh ada sendiri. Kamu nak ada kena tumpang aku. Betul tak? Kamu nak ada kena tumpang aku. Kamu tak boleh ada dengan sendiri. Kamu kena tumpang aku. Ataupun kamu tumpang. Tadilah kicap masing sebagainya. Kamu tak boleh berdiri sendiri. Masing jawab, begitu juga kamu. Kamu nak ada, kamu kena mengambil ruang. Adapun aku tak perlu ambil ruang, aku tumpang kamu saja. Betul tak tuan-tuan? Garam tadi, sebiji garam kata bersatu, besar ibu jari ni, nak ada dia kena mengambil ruang. Itulah ta'rif jisim. Ma tahayyaza bi nafsi, sesuatu yang mengambil ruang dengan diri sendiri. Saya mengambil ruang saya di sini. Tuan-tuan mengambil ruang tuan-tuan di tempat tuan-tuan. Selagi mana kita jenis berjisim ni, kita mengambil ruang. Betul tak? Kalau ada orang duduk sini ni tak ambil ruang, cuba angkat tangan nak tengok. Dia ruang asing, dia duduk ruang asing. Ada tak? Tak boleh. Satu hari penuh orang sini. Tak ada ruang langsung. Tak ada ruang langsung. Dan kita nampak jarang-jarang. Sebab hak kita nampak dengan mata kasar, hak raib kita tak nampak. Saya nampak ni tuan-tuan, selain daripada tuan-tuan ni, banyak lagi jin-jin ni. Gurau-gurau saja. Nabi SAW bila kematian Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu, Nabi nak pergi semayang mayat dia tu, Nabi berjalan berjinjit. Maka sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa kamu berjalan demikian? Dia kata, aku nampak betapa ramainya malaikat-malaikat berpusu-pusu turun daripada langit untuk semayangkan jenazah Sa'ad bin Mu'az. Sampai Nabi berjalan berjinjit. Sebab Nabi nampak ruang tak cukup. Jadi setiap berjisim, kaedah dia, setiap benda yang berjisim kena mengambil ruang, mengambil tempat. Jadi masing kata kepada garam, kalau begitu engkau pun cacat jugalah. Sebab kamu tak boleh ada diri kamu, melainkan kamu kena ambil ruang. Adapun aku tak ambil ruang, aku tumpang kamu saja. Betul tak? Masing tadi dia tak boleh ambil ruang, dia tumpang zat garam. Garam itu kena ambil ruangnya. Itu dia.
Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu cerita orang panggil latifah lah. Yang nak bagi mudah faham. Jadi kalau nak pergi sikit lagi kat sini, dia kata al-mawjudat tu ada al-mawjudat arba'atun. Benda-benda hak wujud tu dalam konteks Qiyamu Ta'ala ni ada 4. Pertama, sesuatu yang tidak berhajat kepada tempat, tidak berhajat juga kepada mukhassis yang menjadikan dia. Itu adalah zat Allah Ta'ala. Pertama apa? Asy-syai' alladhi la yaftaqiru ila mahal wa la yaftaqiru ila mukhassis. Sesuatu yang tak berhajat kepada tempat untuk ada dia dan tak berhajat kepada tukang jadi dia. Itulah zat Allah Ta'ala. Yang kedua, yang berhajat kepada tempat tak berhajat kepada mukhassis. Itu sifat Allah Ta'ala. Cumanya kalau berkenaan dengan sifat, kita tak boleh kata sifat berhajat pada zat. Kita kena kata sifat ada pada zat. Itu perkataan adat dia. Sifat Allah Ta'ala tak boleh kita kata sifat Allah berhajat pada zat Allah. Kita kena kata sifat ada pada zat Allah Ta'ala, dalam masa yang sama dia tak berhajat pada mukhassis dah. Yang ketiga, sesuatu yang berhajat kepada mukhassis, tidak berhajat kepada tempat. Seperti garam tadi. Garam tadi tak berhajat pada tempat dah, sebab dia ada dengan diri dia sendiri. Dan dia berhajat kepada mukhassis, tukang jadi saja. Seperti garam tadi. Dan yang keempat, sesuatu yang berhajat kepada tempat dan berhajat kepada mukhassis. Seperti masing tadi, nak ada dia berhajat kepada garam. Dan dia berhajat kepada mukhassis, tukang nak ada dia tu. Boleh? 4 perkara ni. Tak apa, tak boleh pun kita dengar dulu. Lepas ni nak mari ni. Baca lagi. Lama boleh ke? Dia tak boleh sekali go. Kita sepoket hauh dah kita ni. Umur 40, 50 ke atas ni sepoket motor kalau ibarat dah hauh dah. Jadi hak mana masuk, alhamdulillah. Lepas ni kita mari kita cerita lagi hari-hari tak bulan kan. Duk main garang gula lada tu ya. Okey tuan-tuan. Jadi habis tentang Qiyamu Ta'ala binafsih. Kena ingat bila bicara tentang sifat salbiyah, adanya Allah Ta'ala binafsi dengan diri dia sendiri, nak menafikan yang Allah Ta'ala itu bukan jenis sifat yang mana nak ada dia berhajat kepada zat seperti mana masing berhajat kepada garam. Yang kedua, nak cerita bahawa Allah Ta'ala itu bukan jenis zat yang berhajat kepada mukhassis seperti mana garam nak ada dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Bukan maksud Qiyamuhu Ta'ala binafsih Allah Ta'ala nak cipta sesuatu, Allah tak berhajat kepada jin, tak berhajat pada malaikat, tak berhajat pada manusia. Bukan maksud tu. Walaupun makna tu betul, tapi bukan makna wahdani. Qiyamuhu Ta'ala binafsih. Bukan itu huraian dia. Seterusnya, Qiyamuhu Ta'ala binafsih wal wahdaniyah. Ni awak panjang sikit ni. Ay la thaniya lahu fi zatih wala fi sifatih wala fi af'alih. Dan sifat salbiyah yang terakhir adalah wahdaniyah, esa, tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu esa. Ahad, esa ni dia tak ada dah asaniyah, salisah, rabi'ah. Esa ni tunggal. Esa ni tunggal. Ada orang dia tak ada adik-beradik, dia seorang je. Dia anak tunggal. Jadi orang tanya, kamu berapa adik-beradik? Dia kata, saya tunggal. Yalah, berapa orang? Saya tunggal. Tak perlu tanya ada berapa orang. Sebab orang faham dah, tunggal ni tak ada dua, tak ada tiga dah, dia seorang saja. Itu maksud tunggal, esa. Sebab tu dia tak ada ahad, saniyah, dia ada wahid, as-saniyah, as-salisah, rabi'ah bahasa Arab. Tapi kalau ahad, satu saja. Sebab tu Bilal bin Rabah bila letak batu besar di atas dada dia kata Allahu ahadun ahad, ahadun ahad. Allah adalah zat yang esa. Dia bukan sebut ahadun ahad saja, tu pemahaman Bilal bin Rabah itu satu tingkat lafaz perkataan tauhid yang begitu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Yani Allah tunggal pada zatnya, tunggal pada sifatnya, tunggal pada af'alnya. Jadi kalau kita faham konsep qul huwallahu ahad ni baru jelira semaya kita. Apa tu Haji? Jelira kita terjemah ke apa bahasa KL ni? Jelira. Selera lain selera. Jelira ni maknanya kalau makan ni dia masuk habis kok celah-celah jari, kok celah mata, jelira habis. Rasa habis. Ada orang makan ni kena dekat anak-anak tekak je. Ujung-ujung lidah je, tak jelira orang kita. Jelira ni macam habis masuk dalam diri. Jadi nak jelira kena mengaji betul-betul lah. Wahdaniyah tu. Jadi wal wahdaniyah kita terjemah asa ataupun tunggal. Dia terjemahkan yakni ai wahdaniyah itu yakni la thaniya lahu fi zatih. Tiada dua baginya Allah Taala pada zatnya. Dia sebut tiada dua sini bukan makna tiada dua, tiada tiga, tiada empat. Makna tiada berbilang-bilang. Maksudnya kalau tak ada dua, automatically lah tiada tiga, tiada empat, tiada seterusnya. Jadi terjemah yang tepat tiada berbilang-bilang bagi zat Allah Ta'ala. Bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Itu maksud la saniya lahu fi zatih wala fi sifatih, dan tiada dua, tiada berbilang-bilang pada sifatnya. Dalam banyak-banyak sifat tu hanya satu sifat saja, hanya satu kudrah saja. Kalau iradah hanya satu iradah saja, kalau ilm satu ilm saja. Bukan Allah Ta'ala berbuat sesuatu dengan dua kudrah. Nak buat langit, kudrah lain pakai. Nak buat matahari, pakai kudrah lain. Ya? Nak buat bumi, pakai kudrah lain. Tak. Allah buat segala sesuatu dengan kudrah yang satu. Dengan sifat pekuasa yang satu. Adapun berkuasa, banyak Allah berkuasa. Lain tu berkuasa dengan pekuasa. Lepas ni kita bahas sifat ma'ani nanti, beza terjemahan dia. Kalau kudrah, pekuasa. Jadi daripada pekuasa, kerja dia berkuasa. Berkuasa banyak. Allah berkuasa buat tu, berkuasa buat matahari, berkuasa buat bumi. Tapi sifat kudrah satu saja. Pekuasa yang ada pada zat Allah Ta'ala itu satu saja. Dengan pekuasa yang satulah Allah berkuasa segala-galanya yang mungkin. Bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Baik, kita pergi pada wahdaniyah tadi. Selalunya tuan-tuan, dalil termasuk kita ada dalil Al-Quran tentang qiyamu ta'ala bi nafsih tu. Allah Subhanahu wa taala sebut. Tadi pun saya baca dalam mukaddimah tadi, ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, kamu semua ni fuqara, fakir belaka ni. Allah Taala kata. Fakir kepada siapa? Fakir bermakna berhajat. Kamu semua ni berhajat ilallah, berhajat kepada Allah. Kita semua ni berhajat pada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan zat Allah dialah zat yang berlepas diri, yang terkaya dari segala sesuatu, lagi hamid, lagi maha terpuji. Jadi itu dalil Allah Ta'ala itu terkaya daripada segala sesuatu. Maksud terkaya, tidak berhajat daripada segala sesuatu selain dia. Dan segala selain dia, segala sesuatu selain dia, semuanya berhajat hanya kepada dia. Itu maksud istighna. Allah Ghani ni, Ghani, wahwal Ghani. Kita letak nama orang tu Abdul Ghani. Sebab tu tak boleh buat nama Ghani saja. Kena buat Abdul Ghani, hamba Allah yang Ghani. Sebab Ghani ni hanya kena pada Allah. Ghani maksud apa? Bukan kaya, terjemah dia. Berlepas diri pada segala sesuatu, daripada segala sesuatu. Itu maksud orang kaya. Kalau orang tu orang kaya, dia masih berhajat pada orang atas dia, dia bukan panggil orang kaya. Dia panggil Ghani juga, dia panggil Ghani muqayyad. Kaya yang terikat. Tok Pengulu, ketua kampung, kaya lah, tapi dia masih terikat dengan orang atas dia. Siapa orang atas dia? Tak kisahlah. Orang atas dia terikat kepada menteri besar. Menteri besar terikat kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri terikat kepada Sultan, kalau kata Sultan yang paling tinggi hierarki dia. Jadi dia tak panggil kaya. Dia kalau nak letak nama kaya Ghani pun kita panggil Ghani muqayyad. Ghani yang terikat. Adapun Allah itu Ghani mutlak,
kaya yang mutlak hanya Allah Ta'ala. Jadi wallahul ghani, dialah zat yang berlepas diri daripada segala. Makna kaya di sini tidak berhajat pada sesiapa pun. Sebab tak ada dah hierarki atas Allah Ta'ala. Allah yang paling tinggi sekali zat dia. Itu dia. Itu dalil. Dan dalil lain, innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dalil hadis, Allahumma anta la ilaha illa antal al-ghani wa nahnu al-fuqara. Allahumma anta, wahai Allah, engkau lah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang disembah melainkan engkau, al-ghani, zat yang tidak berhajat pada siapa-siapa. Wa nahnu al-fuqara, dan kami semua makhluk ni fuqara, fakir, miskin belaka. Makna fuqara apa? Berhajat padamu. Sebab tu panggil fakir ni berhajat. Sebab tu dalam istilah tasawuf dia membahasakan diri dia sebagai al-faqir yang berhajat. Kita ni al-faqir, bukan al-ghani. Baik, apa tadi? Wal wahdaniyah tadi. Bila ulama bicara tentang wahdaniyah, ulama akan sebut kita kena menafikan Allah Subhanahu Wa Taala ni daripada 5 kam. Apa pula kam ni? Pertamanya, wahdaniyah itu adalah ibarat. Dia adalah ibarat satu statement daripada menafikan Allah Ta'ala daripada berbilang-bilang. Itu masuk wahdaniyah. Satu ibarat ataupun satu statement yang menafikan Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Banyak, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian berbilang-bilang itu baik dari segi zat Allah Ta'ala, tidak berbilang-bilang, hanya zat yang satu. Baik dari segi sifat, hanya sifat yang satu daripada setiap sifat. Baik dari segi af'al, hanya perbuatan Allah yang berlaku atas muka bumi ini, yang membuatnya hanyalah Allah. Adapun kita sebagai manusia ni, saya pegang air, saya minum, saya pegang spek segalanya atas jalan kasab dan ikhtiar saja. Hakikatnya yang melakukan Allah. Itu dalam lagi perbahasan saya sebut secara sekali lalu dulu. Jadi wahdaniyah ni adalah nama kepada ternafinya apa? Ternafinya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Bila sebut wahdaniyah, dia nama Allah, nama kepada Allah Ta'ala itu zat yang satu, tidak banyak, tidak berbilang-bilang. Kemudian tidak berbilang-bilang itu tidak pada zat, tidak pada sifat, tidak pada af'al perbuatan Allah Ta'ala. Baik, kita pergi satu-satu. Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang pada zat dia. Dia ada 2. Kalau kita boleh nak mudah faham, seolah-olah ada dalaman luaran. Allah Ta'ala tak ada luar dalam, kena ingat. Cuma nak bagi mudah faham. Jadi wahdaniyah fi zat ni, kita nak menafikan yang zat Allah Ta'ala itu bercantum-cantum, berhubung-hubung dengan juzuk-juzuk yang banyak. Seperti mana zat kita ni. Itu maksud menafikan kam muttasil pada zat. Kam muttasil apa? Kuantiti yang berbilang-bilang pada zat. Kita ni sebab kita jisim. Jadi bila kita jisim ni, dari segi interior kita ni, kita ini dicantum daripada banyak juzuk, daripada banyak molekul-molekul, daripada banyak atom-atom. Orang ngaji sains dia tahulah. Kemudian berhubung segala juzuk, tangan dengan lengan, lengan dengan bahu, bahu dengan dada, dada dengan tengkuk, tengkuk dengan kepala, dengan perut, dengan paha, dengan betis, dengan kaki. Maka bercantum juzuk-juzuk tadi terbentuklah jisim kita ni. Itu dipanggil kam muttasil. Adapun Allah Ta'ala ini, zat Allah Ta'ala ini, sebabkan dia bukan jisim, bukan jauhar, maka Allah Ta'ala zat dia bukannya zat yang jenis bercantum-cantum daripada banyak juzuk-juzuk, molekul-molekul, atom-atom dan sebagainya. Sebab juzuk-juzuk, molekul, atom itu adalah lazim kepada jisim, sifat-sifat jisim. Ada tuan-tuan. Jadi bila kata qul huwallahu ahad, pertamanya kita nak menafikan kam muttasil pada zat Allah Ta'ala. Yakni kuantiti yang berbilang-bilang pada zat Allah Ta'ala dari segi interiornya. Yakni zat Allah Ta'ala itu bukan jenis zat yang bercantum-cantum daripada banyak juzuk-juzuk. Dan
Kita nak menafikan kam munfasil pada zat. Apa maksud kam munfasil pada zat? Nak menafikan kuantiti yang berbilang-bilang, yang berpisah daripada zat. Dengan kata lain apa? Kita nak menafikan ada zat lain yang menyamai zat Allah Subhanahu wa taala. Tak ada. Kan? Maknanya tidak ada dua. Allah Taala itu la saniya lahu, tidak ada dua bagi Allah, tidak ada tiga bagi Allah. Seolah-olah macam inilah interior exterior. Dari segi interiornya itu masuk menafikan kam muttasil pada zat. Seolah-olah kalau kan macam kita ni manusia ni tercantum daripada juzuk-juzuk tangan, betih, pohon dan sebagainya, tercantumlah kita bernama manusia. Jadi menafikan kam muttasil pada zat dari segi sudut interior, dari segi sudut dalamannya, bahwasanya Allah Ta'ala itu bukanlah zat seperti mana zat kita yang dicantum daripada banyak juzuk terbentuklah jisim. Itu masuk ternafinya kam muttasil pada zat. Dan dari segi eksteriornya nak menafikan ada zat lain. Sekarang ni kita tak tahu zat Allah Ta'ala macam mana. Tak ada siapa pun tahu zat Allah Ta'ala. Zat kita tahulah. Itu pun tahu tak sepenuhnya. Jadi kita nak nafi secara umum bahawa tidak ada zat lain yang mana zatnya di luar ni sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu masuk menafikan kam munfasil pada zat, yakni menafikan kuantiti yang berbilang-bilang yang berpisah daripada zat Allah Ta'ala tu. Ada. Dari segi dalamannya Allah Ta'ala tak sama macam zat kita yang bersusun-susun, yang bercantum-cantum. Dari segi luarannya tidak ada mana-mana zat selain Allah Ta'ala yang mana zatnya sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu maksud menafikan kam munfasil pada zat. Jadi kalau first time dengar, pusing mata sikit lah. Tapi tuan-tuan saya yakin dah banyak kali dengar dah ustaz-ustaz sebelum ni kan. Jadi bila kita dengar lagi dan lagi makin cerah. Kemudian dah azan. Kalau dah azan kita tahu azan dulu. Saya nak habis kam-kam ni. Kalau tidak tak boleh tidur ni, tak lepas kam ni. Okey, menafikan kam muttasil pada sifat apa maksud? Kita nak menafikan yang Allah Ta'ala, kita nak menafikan yang Allah Ta'ala itu ada lebih daripada satu sifat daripada setiap sifat. Apa maksud dia? Kita nak menafikan kam muttasil pada sifat, yakni kita nak iktikad sabit kata dalam hati kita yang mana sifat Allah Ta'ala itu hanya satu saja pada setiap sifat. Kan kita belajar sifat 20 ni kan. Kalau kata nak menafikan Allah, nak mensabitkan Allah Ta'ala hanya ada satu sifat, lepas tu kita belajar sifat 20 apa? Dan nak mensabitkan Allah Ta'ala hanya satu sifat, sedangkan kita belajar sifat 20, maknanya setiap satu sifat daripada sifat 20 tu hanya satu sifat saja. Contoh ambil kudrah. Allah hanya ada satu kudrah saja. Bukan ada banyak kudrah. 3, 4, 5, 10 kudrah tak. Nak buat langit pakai kudrah lain. Simpan dulu, reserve dulu kudrah ni. Nak buat matahari besar sikit, pakai kudrah ni esok pula tahu. Allah Ta'ala dengan kudrah yang satu itulah membuat segala-segalanya yang mungkin. Itu maksud nak menafikan kam muttasil pada sifat. Menafikan kam munfasil pada sifat pula, kita nak iktikad bahawa tidak ada zat lain yang mana sifat dia sama dengan sifat Allah Ta'ala. Sebab benda macam ni kena terangkan dengan whiteboard. Whiteboard ada lah. Lepas ni ni tak ada dah. Lepas ni kita main sekali lagi letak whiteboard sini, kita terangkan bahawa sedap sikit. Ataupun saya ada slide pun, kalau pergi suara lain slide pun ada. Oh, ada belakang. Lepas ni lah, malam ni tak ada dah. Kita terang secara ni dulu. Lepas ni kita pakai slide insya-Allah. Saya dah buat siap dah. Kam munfasil pada sifat, kita nak menafikan kalau ada zat lain yang mana sifat dia sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi azan dulu sikit. Kena habis sini. Azan dulu. Allahumma shalli ala sayyidina. Waduh.
La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kita sambung sikit je lagi 5 minit, 10 minit insya-Allah. Pertama kita nak menafikan kam muttasil pada zat dan kam munfasil pada zat. Yang kedua nak menafikan kam muttasil pada sifat, maksudnya kita nak menafikan yang Allah Taala itu ada lebih daripada satu sifat, daripada setiap sifat. Apa maksud daripada setiap sifat? Daripada kudrah contohnya, daripada iradahnya, daripada ilmunya, hanya ada satu kudrah saja. Kalau bab iradah hanya satu iradah saja. Kalau sifat ilmu hanya satu ilmu saja. Dengan satu ilmu lah Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya semenjak qadim. Baik yang wajib, baik yang harus, mungkin, ataupun sesuatu yang mustahil. Itu masuk kam muttasil pada sifat. Kita nak nafi kam muttasil pada Allah Ta'ala. Kalau kam munfasil pada sifat, kita nak menafi ada zat lain selain Allah Ta'ala. Tak kira lah zat tu malaikat ke, jin ke, para-para wali ke, makhluk halus ke, bunian ke, yang mana sifat dia sama sebiji dengan sifat Allah Ta'ala. Kudrah dia sama dengan kudrah Allah Ta'ala. Nafi, nafi, nafi. Iradah dia sama dengan iradah Allah Ta'ala. Nafi, nafi. Ilmu dia sama dengan ilmu Allah Ta'ala. Itu masuk menafikan kam munfasil pada sifat. Dan pada af'al kita menafikan kam munfasil saja. Tak perlu menafikan kam muttasil pada af'al. Yani kita nak menafikan, kita nak i'tiqad bahawa segala perbuatan itu hanya sabit bagi Allah. Allah Ta'ala lah yang berbuat segala sesuatu. Atas jalan apa? Memberi bekas. Yakni kita nak menafikan ada zat lain yang mana berbuat sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala itu berkongsi dengan selain dia untuk berbuat segala sesuatu. Jadi kita nak nafikan kam munfasil pada perbuatan, pada af'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi berapa kam kita kena nafi? Tak Imam? Dia panggil menafikan kumun khamsah. Kam tu jamak dia plural jadi kumun. Menafikan kam yang 5 pada Allah Ta'ala. Menafikan kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Menafikan kam muttasil pada sifat, kam munfasil pada sifat. Dan menafikan kam munfasil pada perbuatan. Atas jalan menafikan kam munfasil pada perbuatan inilah yang timbulnya perbahasan di antara dua puak saya ceritakan sebelum kita nak semayang ni, yang selalu kita dengar daripada ustaz-ustaz kita sebut satu golongan yang disebut sebagai Jabariyah, satu golongan yang disebut sebagai Qadariyah. Golongan Qadariyah ni, golongan Jabariyah ni, dia kata segala yang berlaku ni Allah Ta'ala semata yang buat. Kita ni tidak ada campur tangan langsung. Okey, saya minum air ni.
Allah Ta'ala yang bagi saya minum air. Allah yang buat pegang dan saya pegang, saya minum ni. Kita makhluk ni tak ada campur tangan langsung. Itu Jabariyah. Ingat kalau kita iktikad lagu tu, iktikad Jabariyah. Satu lagi Qadariyah. Qadariyah ni dia menisbatkan segala sesuatu perbuatan itu milik hamba itu sendiri. Contoh minum air tadi, Allah Ta'ala kata dia tak ada campur tangan langsung. Semua manusia. Kan nampak, tuan-tuan apa nampak? Saya yang pegang air, botol mineral. Saya yang suap dalam mulut saya dan saya yang teguk. Tak begitu. Jabariyah, Qadariyah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah ni satu puak, satu firqah, satu golongan yang mana mengatakan ya benar. Benar Allah Subhanahu Wa Taala lah yang melakukan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua perkara kepada kita. Dan kita berlapik dengan dua perkara. Yang ni apa? Pertama, kita berlapik dengan ikhtiar. Allah bagi kecenderungan hati. Saya nak minum kan, saya niat dulu kan. Minum air sikit ni. Bila saya niat, Allah gerakkan tangan saya. Allah gerakkan tangan saya sehingga saya berusaha. Bila saya niat, dia panggil ma'il qulub, kecenderungan hati. Nak minum air. Maka Allah gerakkan tangan saya. Tapi saya kena kasab, saya kena usaha. Walaupun saya niat nak minum, tapi kalau saya tahan tangan saya, tak bergerak juga. Faham tak? Jadi, saya niat, saya ikhtiar, kemudian saya kasab. Saya usaha untuk minum air. Saya suap dalam mulut saya. Itu usaha manusia. Faham tak? Jadi bukan Allah Ta'ala seperti Jabariyah faham tadi, makna kita manusia hamba ni tidak ada hubung kait langsung. Semua Allah Ta'ala. Ibarat tok dalang main wayang kulit ni, kita ni seperti wayang kulit. Nak pusing ke atas, ke bawah. Seperti kapas yang mana berterbang ikut angin. Angin mai ikut kanan, terbang ikut kanan, mai ikut kiri, terbang ikut kiri. Itu Jabariyah. Kalau Qadariyah pula, dia tolak langsung Allah Ta'ala. Tak ada dah. Allah Ta'ala cipta kita, Allah bagi kudrah kita, kita buat dengan kudrah kita lah, kegerak kita lah. Allah Ta'ala tak ada campur tangan langsung dah. Semua kita ni, saya semua. Itu tak betul juga. Adapun kita ni, Allah Ta'ala lah yang buat segala sesuatu, tapi Allah Ta'ala tetap bagi ikhtiar, pilihan pada kita nak minum atau tak nak minum, dan bagi kasab, berusaha untuk minum. Jadi disebabkan dua perkara ni lah Allah Ta'ala bagi pahala, Allah Ta'ala bagi dosa kepada kita. Dengan sebab dua perkara ni lah Allah Ta'ala campurkan dalam neraka, Allah campur dalam syurga. Kalau tidak, tak adil lah. Seperti mana kata Jabariyah. Allah buat segala sesuatu, Allah yang kalau begitu Allah lah yang suruh kita zina. Allah yang gerak kita untuk berzina. Allah yang gerak kita untuk minum arak. Kalau ikut Jabariyah. Sedangkan Allah tetap bagi ikhtiar, pilihan. Nak minum ke tak nak minum arak? Kemudian Allah bagi usaha, kasab untuk ikhtiar minum arak tak nak minum. Jadi kalau kita lepaskan apa keinginan hati kita nak minum arak dan kita usaha untuk minum arak, maka Allah balas dosa ataupun campakkan kita dalam neraka disebabkan usaha dan ikhtiar kita tadi. Kalau tidak, tak adil lah kan. Allah yang buat segala-galanya, tiba-tiba Allah campak dalam neraka. Hak ni tak dalam syurga. Kalau tak ada kasab dan ikhtiar, barulah tak adil. Tuan-tuan, kalau dia kata gitu, tak adil lah kalau gitu. Semua kita, tapi Allah Ta'ala letak dalam neraka. Bagi sebiji kat dia, peng. Kenapa tanpa aku? Allah gerakkan aku suruh tanpa kamu. Nak salahkan Allah belakang? Bagi sebiji atas muka. Kenapa tanpa aku? Kan Allah gerakkan tangan aku. Sedangkan Allah bagi pilihan nak tanpa tak tanpa. Faham tak? Nak usaha tanpa tu Allah bagi pilihan. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun secara hakikatnya ikhtiar dan usaha kita pun itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Usaha dan kasar itu pun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu dalam akidah kita disebut kita ni majbur batin. Dipaksa secara batin, tapi diberi pilihan secara zahir. Diberi pilihan secara zahir, tapi secara batinnya memang kita majbur. Wallahu ta'ala alam. Kita akan ulang lagi bab ni insya-Allah. Wahdaniyah ni baru kita masuk sifat ma'ani pada pengajian yang akan datang.
Mudah-mudahan aja nak tanya apa. Sekarang. Boleh. Boleh kita guna slide sekali lagi. Boleh insya-Allah. Kita guna skrin biar nampak sikit insya-Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma sarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ala lidik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.